Okay, so kita mulakan dengan kembali dengan PKE. Saya harap nampak. Kalau tak nampak, tengok kat soalan awak. Okay, untuk PKE elektrik, saya cadangkan baca soalan dan terus lakarkan jawapan pada bahagian tepi. Okay, apa yang kita boleh buat? Kita lakarkan dan juga kita tick terus yang mana ada Swiss dengan yang tak ada Swiss. Okay? So contoh, lampu chandelier ada Swiss, ada kipas siling, ada Swiss dan ingat dia ada regulator. Okay? Regulator. Jadi ada regulator. Lepas tu kita ada lampu chandelier, bentuk dia tambah sama panjang, darab sama panjang, ada titik lah, ada bulat. Okey, kipas siling bulat, macam bentuk apa ni, benten macam tu lah. Okey, kemudian lampu pendar floor berkembar. Lampu pendar floor dia ada pemegang kiri kanan, berkembar ada 2. Okey. Tak nampak. Alah. Kenapa? Alah, ni ketuk-ketuk sikit situ. Okey, so satu dapat. Okey. Ada Swiss, soket talian telefon dengan antena TV. Macam mana nak hafal dua ni? Dua-dua 4 segi dan bulat. Okey, macam mana nak hafal dua-dua ni? Okey, kalau TV kita kena tulis TV, betul? Jadi untuk telefon kita hitamkan dia. Okey, yang mana dah ada tulisan TV kita jangan hitamkan. Okey, untuk soket alih keluar 13M, garis lurus dan 2 kali lengkung. Ada tambah kat atas dia. Okey. Unit kawalan pemasak 4 segi, X dan T. Okey, penyaman udara A, penyaman udara A, C. A dekat bahagian atas, C bahagian bawah. Okey, poin pemanas air bulat dan ada electric shock kat dalam. Okey, dan pendar floor bulat. Okey, kalau kita ingat pendar floor yang ni dia ada kiri dan kanan. So pendar floor bulat pun dia ada kiri dan kanan, ada bulat. Yang tu yang kita buat 4 segi sama. Okey, boleh? Yang ini ada Swiss. Poin pemanas air tak ada. Penyaman udara tak ada Swiss. Kawalan pemasak tak ada Swiss. Soket alih keluar tak ada Swiss. Dan segala soket tak ada Swiss. So kita ada 4 sahaja Swiss. Okey, dekat sini ada keterangan ini adalah Swiss pemalap. Jangan lupa untuk chandelier. Swiss pemalap. Hitam, garis dan ada huruf D. Dimmer. D. Okey, lampu pendar floor dikawal oleh Swiss 2 hala. So ada 2 Swiss. Okey, dia punya simbol 2. Okey. Di tempat letak kereta dan ruang tamu. Okey. Okey. So, kita akan teruskan melukis. Alright. Sekejap Sekejap Okay, sorry ada problem elektrik sikit kat sini.
Okay. So boleh lukis. Tak masuk. Tak dapat juga. Okay. Jadi kalau nak senang, kita setting dulu. Okay, lampu chandelier. Tak apalah, tarik je lah. Okay, lampu chandelier. Di ruang tamu, kat sini. Kita dah tahu lukis kat sini, so kita lukis terus. Okay, kalau nak lebih kemas, pastikan ada baris lah. Okay, ruang tamu, lampu chandelier. Okay, yang ini cikgu perasan ramai yang lukis lampu chandelier ni macam flying saucer lah, macam UFO. Tak nak Cuba tekan-tekan sikit kepala tu. Okay, dah. Okay, so yang ni 45 darjah. Ni 45 darjah. Okay. Lepas tu buat bulatan. Okay, M1, M2. Fokus. Semua kelas dengar suara awak. Nanti satu dunia dengar suara awak. Okay. Next, kita ada kipas ceiling di ruang makan. Okay, ruang makan ada kipas ceiling dengan lampu pendaflor berkembar. Ada satu. Jadi kita letak sebelah-sebelah. Okay, kipas ceiling. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Okay, just nice. Okay. Kipas ceiling. Okay, macam ni nak dapatkan center. Selalu kalau lukis tak berapa nak center, awak letak dulu pensel awak kat tengah. Lepas tu baru awak gerakkan bagi ada set square ataupun pembaris awak. Okay. Okay, letak dulu pembaris awak dekat tengah. Dan letakkan awak punya pembaris. Okay, dan pastikan lampu kipas ceiling ini kipas ceiling ini awak hitamkan. Okay, seelok-eloknya guna pembaris pensel kayu, guna pensel kayu. Lebih cepat lah. Okay, kalau yang ini dah lambat sebab pakai pensel mechanical dia punya permukaan dia agak besar, agak kecil. So kalau kayu dia besar sikit, so awak boleh cepat sikit hitamkan. Okay, next kita buat lampu pendaflor kembar. Okay, kemudian soket talian telefon, ruang keluarga. Okay, soket talian telefon dan juga antena TV. Kita ambil tempat yang paling selamat lah. Paling selamat untuk dilukis. Okay, untuk dilukis. Maksudnya awak tak perlu fikir macam mana nak letak TV, kat mana nak letak ayat TV, kat mana nak letak AC. Okay, M1, M2, kawal suara. Saya terpaksa jerit walaupun dekat Google Meet ni masalah Okay. So 4 segi tu 4 segi sama sahaja. Okay, untuk talian telefon kita boleh buat bulat kecil, bulatan
Kita boleh guna 2mm. Sama juga dengan TV. Okey, untuk talian telefon kita boleh hitamkan terus. Okey, untuk TV kita boleh tulis TV. Nak lebih cantik, adakan garisan binaan lah untuk tinggi ayat TV tu. Okay, kalau boleh nampak. Kalau boleh nampak lah. Okay, TV. Okay, TV dan talian telefon. Okay, kemudian dah tak ada dah apa-apa di ruang keluarga. Kita terus gerak ke ruang dapur. Okay, ruang dapur kita ada soket alir keluar 13M. Okay, untuk dapur, soket alir keluar dengan kawalan pemasak. Okay, jadi kawalan pemasak saya letak jauh sikit lah, saya letak kat sini. Letak pada bahagian dinding. Tak kisah nak letak mana-mana sebenarnya. Tapi ini segi empat tepat bukan segi empat sama. Tapi bila awak salah pilih tempat, awak akan jadi was-was untuk lukiskan dia punya simbol. Ini huruf T. Okay, kemudian kita ada soket alir keluar 13M. Okey, macam mana nak lukis ni? Kita adakan dulu satu garisan dia. Okey. Garisan tapak. Lepas tu awak ambil bulatan, template bulat. Kita gunakan separuh bulat sahaja. Okey, contoh cikgu ambil, ini adalah saiz 5, M1, M2. Okey, 5mm dan 3mm. Okey, 5 dan 3 untuk buat yang tu. Jadi saya punya bentuk lebih kemas lah. Jangan sekali-kali freehand. Okey, so ini 13M. Okey, macam mana nak hafal berapa M ni? Selalunya 13, tapi kita tak tahu, takut tiba-tiba dia keluar M lain. Okey, kita ada berapa? Kita ada 5M, betul? 5M 10M. 5M, 13 dan 15M. Okey. So, yang paling kecil kita punya, saya suka panggil kubur. Kubur dia satu penutup. Untuk 13M, penutup dia double. Okey, 15, bila M dia tinggi, dia jadi hitam terbakar. Hitam terbakar terus. Okey. Hitam terbakar terus. Jadi macam tu cara saya hafal lah. Okey. Kemudian kita ada penyaman udara di bilik tidur utama. Okey, cari bilik tidur utama. Okey, penyaman udara letakkan di bahagian dinding luar, bahagian dinding luar. Boleh letak kat sini atau dekat sini. Okey, so penyaman udara saya pilih untuk letak di tingkap ni pun boleh atas kan. Okey, kotak 4 segi tepat. Dan kita akan letak huruf A dan C. So ingat A di bahagian atas, jadi kita kena condong macam ni. So A, C. Huruf besar ya. AC tu mesti huruf besar. AC mesti huruf besar. Jangan buat A huruf kecil. Okey, kemudian kita ada bilik air 1, dia nak point pemanas air. Okey, point pemanas air. Kita lukis dulu. Saya suka lukis dia punya electric shock dia dulu. Okey. 2 garisan untuk electric shock. Lepas tu garisan condong, garisan condong, garisan condong. Okey.
So macam tu. Okay, saya buat electric shock dulu. Lepas tu baru saya ambil template bulat untuk saya pilih saya punya electric shock dia. So saya pilih kat situ 5 lah. Okay, jadi saya punya lukisan saya lebih kemas. Okay, kemudian satu unit lampu pendar floor bulat tempat letak kereta. Okay, so kat sini kita ambil anggaran lebih kurang lah kat sini. Okay, next kita buat segi 4 sama. Buat garisan binaan dahulu pun boleh. Baru kita lukis pekat. Okay, dan pekatkan. Okay, ni baru simbol soalan 15 markah. Saya kena buat ni dalam masa 15 minit kurang Okay, kemudian kita akan buat Swiss. Okay, Swiss jangan terlalu besar. Nanti kita susah nak susun. So, saya ambil Swiss 2mm. Okay, untuk lampu pendar floor bulat dikawal oleh Swiss 2 hala. Diletakkan di tempat letak kereta dan ruang tamu. Jadi, saya letak dekat sini senang. Okay, Swiss jangan melekat pada dinding. Dan jangan terlalu jauh dengan dinding. Okay, ngam-ngam lah yang ni. Okay, saya letak kat sini. Okay. Satu lagi untuk sebelah ruang tamu saya letak di sebelah sana. Okay. Okay, macam mana nak buat 45 darjah yang cantik, yang elok. Okay. Ambil pensel awak, letak di tengah-tengah bulat hitam. Bukan dekat atas di tengah-tengah bulat hitam. Baru letak pembaris 45 darjah dan buat garisan. Okay. Letak dulu pensel dekat tengah-tengah bulat. Letak pembaris dan garis. Menghala ke arah kanan. Okay. Jadi ini adalah 2. Simbol 2. Okay, sebab lampu pendar floor bulat. Okay, kemudian kita sambungkan dengan garisan putus-putus. Okay, garisan putus-putus pastikan tidak terbuka pada bucu dan pastikan sambung pada aksesori dan juga Swiss. Okay. Jangan tak sampai. Okey, pemanas air, udara, masak, antena TV semua tak ada. Kemudian lampu pendar floor kembar dengan kipas siling. Okay, lampu pendar floor berkembar dengan kipas siling. Kita boleh asingkan ataupun kita boleh samakan, tak jadi masalah. So, saya asingkan lah. Boleh tak? Okay, saya asingkan. Sini saya letak kipas. Kalau tak muat, kita asingkan. Okay, kita tengok. Kalau muat, kita boleh je sekalikan. Okay, kita kena seragam Kalau tadi kita guna 2mm, so untuk yang ni pun 2mm. Okay, so muat. Jadi saya gunakan 2mm. Okay, pastikan pada dinding Buat pada dinding. Ini adalah gerbang. Kalau awak buat Swiss awak dekat ruangan pintu gerbang ni, Swiss awak kira awak magician. Sebab awak punya Swiss tu terapung. Ahli silap mata lah. Swiss awak tu boleh terbang. Jalan dia on Okay. So kita buat pula regulator. Okay, untuk regulator jangan lupa lengkung dia menghala ke arah luar dinding. Jangan menghala ke arah dinding.
Dia lengkung ni Okey, kemudian kita pakai set square 45 untuk buat dia punya Swiss. Sama macam tadi, letak dulu pensel kat tengah bulatan, condong. Letak tengah, condong. Okey, untuk peringatan, kipas siling mesti kena pada regulator, bukan pada Swiss. Okey, wiring dia pada regulator. Jangan sambung pada Swiss. Okey, baiklah untuk lampu pendaflor berkembar, kita akan sambungkan pada Swiss terus. Okey, pergerakan dia tak boleh condong Jangan buat garis condong 45. Terlebih pun tak boleh ni, garisan terlebih. Okey, sambungkan pada Swiss. Biarlah kemas supaya pemeriksa senang hati menjawab, menanda soalan kita. Okey, kemudian last sekali lampu chandelier dikawal oleh Swiss pemalap. Okay, saya letak di sebelah Swiss yang 2 hala. Okay, dan dapatkan Swiss D dan tulis huruf D di bahagian bawah. Okay. Sambungkan wiring dia menggunakan garis putus-putus sehingga jumpa alatan tersebut. Okey, elakkan daripada lukis macam ni. Sepanjang 2 tahun awak belajar, saya jumpa pelajar yang buat bentuk macam ni. Saya rasa mungkin hari ni ada lagi yang buat macam ni. Yang ini saya panggil UFO. Yang panjang lepas tu 3 pendek macam ni. Tak nak, ini bukan Swiss dia, ini bukan simbolnya. Simbolnya mesti sama ni. Tambah ni mesti sama panjang. Okay, boleh? Sudah siap yang ni. So ini saja untuk jawapan kita 15 markah. Pastikan betul. Okay, ingat markah dia untuk 1 ni kalau betul awak dapat markah. Swiss betul dapat markah Swiss. Okay, apa jadi kalau bentuk ni salah? Jika simbol salah, Swiss terus tak dapat markah. Kalau Swiss salah, simbol masih dapat markah. Okay. Itu saja untuk elektrik.